Di sebuah flat perumahan lama di Gombak, ada satu unit yang terkenal, mesti bukan kerana cantik tapi kerana keras. Setiap penyewa hanya bertahan beberapa hari dan mereka lari tergesa-gesa, ada yang tinggalkan barang begitu saja. Orang kata, walaupun rumah tu kosong, tangisan kanak-kanak dan bunyi barang dihempas sering kedengaran tengah malam. Fikri, seorang penyewa baru, tak percaya benda-benda gaib. Malam pertama, tepat jam 2 pagi, dia terdengar bunyi almari dihempas kuat, diikuti tangisan halus seorang budak. Dia bangun buka pintu bilik, ruang tamu kosong, tapi lantai ada kesan tapak kaki kecil basah menuju ke dapur. Malam kedua, dia pasang surah sepanjang malam, tapi tangisan tetap kedengaran. Kali ini betul-betul di belakang pintu biliknya. Bila dia buka, tiada sesiapa. Tapi di dinding ada cap tangan kecil berlumur merah. Pagi itu Fikri cabut lari, unit itu kembali kosong. Tapi kata penduduk, rumah tu tak pernah benar-benar kosong.